Pihak berkuasa telah memasang kawat duri di 27 lokasi sepanjang sempadan Malaysia-Thailand di Kelantan bagi membendung aktiviti rentas sempadan haram. Menurut Ketua Polis Negeri, Datuk Muhammad Yusof Mamat, fasa pertama melibatkan pemasangan sepanjang 1.5 km di Rantau Panjang. Pagar berkenaan dipasang di lokasi jeti pangkalan haram yang telah dirobohkan oleh agensi sempadan negeri. Untuk first fasa ni dengan allocation daripada ICU dia dapat 100,000, kita hanya pasang sebanyak 26 pangkalan haram yang kita dah roboh. Dan satu lagi ditanggung kos oleh GPS. Beliau berkata satu lagi fasa projek di bawah Jabatan Kerja Raya dijangka menyusul dengan lokasi lain akan disiapkan secara berperingkat. Kerja pemasangan kawat duri ini dijangka selesai dalam tempoh terdekat. Polis Kelantan turut mengambil tindakan tegas dengan merampas perahu yang masuk secara haram di sempadan negara.